binti Muhammad Daud dan nombor meja saya A25B 4603. Jadi pada hari ini kita akan belajar macam mana basic asas untuk bermain bowling padang. Jadi kita ada peralatan asas di mana ini adalah mat, kecil ni adalah kecil ni jet dan yang ni adalah ball. Jadi setiap ball ni ada corak khas masing-masing lah. Yang ni bahagian besar, ni bahagian kecil. So setiap ball ni ada design dia orang masing-masing lah, unik. Unik, relevan dan berbeza. So yang paling berat adalah yang kecil lah. Okay, jadi tapak yang kita ada ni sekarang adalah green. Baiklah, yang ni pula di mana kalau lane kita ni nak main. Contohlah kalau sini 8, hujung pun kena ikut nombor 8 lah. So, ni adalah kedudukan mat di mana ini terletak di bahagian sini lah. Ni garisan dia di mana untuk menentukan kedudukan. Jadi kedudukan kaki ni lah kita ada macam-macam freestyle. Boleh sini asalkan kaki tu di dalam petak mat ni. Baiklah, lontaran bola jack pun telah dimulakan. Jadi bila saya baling bola tu akan ada orang yang akan tolong atur lah. Dan saya akan beri arahan untuk ke kiri atau ke kanan. Dan untuk memastikan saya punya lane tu selari dengan bowling saya punya lane. Jadi dekat sini saya akan pastikan kaki saya berada di dalam petak hitam lah sebelum saya lontarkan. Jadi dekat sini kita boleh lihat ni lah single saya punya bola jack. Sana tu saya punya bola dan yang paling dekat kita kira point. Yang dalam longkang ni tak kira point lah kiranya. Baiklah, dengan itu tamatlah sudah saya punya video. Terima kasih. Salam UMK, satu hati, satu jiwa.